Oh, okey. Aku nak pulangkan ni. Aku minta maaf. Aku tak sengaja dengar kau gaduh dengan Sufian. Aku tak tahu pula dia tak bincang dengan kau. So, aku rasa lebih baik kalau aku pulangkan balik ke Lamas ni. Tak ada apalah. Kau banyak apa bantu kita orang. Ambillah. Aku tak naklah jadi punca korang bergaduh. Tak ada punca pun. Bukan kau, tapi dia. Sufian. Ataupun baik kau tanya aku dulu kot lepas ni. Kalau kau tak ada mood nak live hari ni, tak apalah. Aku boleh cuba live seorang. Tak apa. Kita live sama-sama. Kau biar aku masa je. Kau nak air tak? Aku boleh ambil kan? Tak. Siapa kata kau set up live? Okey. Kenapa jadual banyak sangat bulan ni? Kan dah kata nak rehat. Anak teman segi mahkamah lagi. Tanya Ain apa? Banyaknya. Tu semua statement jualan barang klien kita. Semua barang yang you pegang memang laku keras. Mana tak penuh jadual you. Masak dan jadual ni banyak kerja outstation. Tak apalah, klien bayar kita mahal. Kita ikut je apa yang diorang nak, okey? You. I rasa dah tiba masanya kita beli kereta baru. Beli kereta baru nak buat apa? Yalah, senang sikit. You nak pergi travel, you nak pergi event, you nak bawa brand kita, orang semua akan pandang kita. Tak payahlah, kereta sekarang kan elok lagi. Okey je. I tak fahamlah dengan you ni. I sewa kereta, you bising. Sekarang ni ada peluang nak beli kereta baru pun you macam ni juga. You ingat, I nak beli kereta baru ni suka-suka ke? Ni untuk bisnes kita juga, okey? Rumah ni pun kita masih lagi bayar sewa tau. Komitmen kita besar. Sekolah anak, bil-bil, macam-macam kita kena bayar. Dan kakak you perangai macam tu lagi. Kakak you dah bayar ke semua hutang? You ni makin lama makin kira kan? I dah cakap, I buat semua benda ni bukan suka-suka. Anggap je lah benda ni self-reward untuk kita yang dah kerja selama ni. Penat, lelah kita. Ke you rasa semua usaha you selama ni sorang-sorang? Sebab tu you berkira macam ni? I bukannya berkira. Tapi terpaksa berkira sebab apa yang buat semua ni untuk anak-anak. Untuk masa depan diorang juga. Ya, sekarang memanglah bisnes kita tengah nampak gegah. Tapi kalau tiba-tiba bisnes kita down nanti, macam mana kita mampu nak bayar semua sewa ni? You ni dah macam perangai distributor you tu dah. Tak ada keyakinan diri langsung. Susah bercakap dengan orang tak ada keyakinan diri ni.
Sorry sayang. Mami terkejut Putri ke? Dah tidur balik. Tak, Putri yang terlelap tadi. Tak apa. Tidur ke? Dah lewat dah ni. Mimi, teacher ada mesej Mami tak? Tak ada. Kenapa? Teacher repeat order Lickmate yang Mami jual tu. Teacher Zeti pun nak. Ya ke? Pandainya anak Mami menjual ni. Putri tiru Mami lah. Ya. Tak apa, nanti cakap kat cikgu. Mami bagi extra sebab Putri tahu. Betul ke? Ya. Sekarang tidur dulu, okey? Okey. Good night. Tak, awak kena ambil swab. Barang review ni nak sekali ke? Kita turunkan Tak cukup, kejap. Kita turunkan kejap. Turun dulu? Turunkan kejap. Okey. Yes. Boleh. Macam Tak cantik yes, sebab nanti Okey. nampak dalam video. Macam-macam lah awak ni. Cakap kan? Okey ke? Ada apa-apa lagi tak? Okey. Puan tu tak tinggal sikit tak? Tak apa ni produk dia tau. Okey. Okey. Baru tahu nak cakap apa kan? Confirm. Saya tak tahulah tapi saya akan Cuba try. saya Okey, cuba try. Okey. You tak gerak lagi ke? Dah pukul berapa dah ni? I nak keluar lah ni. Korang shoot apa? Ni. Shoot produk supplement ni. Oh, bukan sepatutnya shoot Ganai ke? I dah tanya klien. I dah cakap kat dia kalau dia nak you, dia kena naikkan payment. Tapi dia cakap dia orang tak nak. So, you shoot seorang? Tak, I shoot dengan Seri. I nak kena settlekan produk ni cepat. I serabut lah. Hello? Tak, kalau kau dah sampai, tunggu lagi kita sekejap. Okey. Bye. Pergilah cepat. Nanti klien bising kat I. Sri, aku cuma nak beritahu kau date Lafaz Rai tu. Lawyer aku cakap nak buat minggu depan, fast track. Okey? I gerak dulu. Drive safe. Awak okey tak? Awak mesti bersalah kan? Okey tu macam marahkan saya je. Saya tak naklah dia ingat saya rampas kerja dia. Tak adalah. Saya yang salah. Saya lambat bagi tahu dia. Yang klien okey kalau dia tak ada. Bukan salah awak, okey? Tapi saya tak nak. Sebabkan saya lagi hubungan korang tegang. Dah cukup-cukup lah pasal gelang emas tu. Seri, awak tak elok tahu fikir macam ni. Awak dah banyak tolong saya dengan Orchid. Kadang-kadang saya rasa susah bila tak ada awak. Saya tak tahu macam mana saya nak handle semua benda ni seorang-seorang. I don't love you anymore. Mak Aman datang ni, Aman ingat Mak faham dah. Mak tahu tak kawan Seri tu boleh hantar surat lawyer ni siap ugut-ugut Arman ni. Apa benda, Mak? Alah, surat-surat lawyer ni biasalah. Semua orang pakai cara macam tu Ya, sekarang. ya, Man tahu, Mak. Masalahnya sekarang Seri pun melampau. Sampai hari ni, Mak tahu tak? Handphone Aman tu, nombor Aman tu dia block. Sebab tu Aman tak suka Mak bawa keluar dia keluar dari rumah Aman. Arman, Mak ni kan baru je balik daripada dialisis. Mak tak larat lah nak fikir banyak-banyak hari ni. Apa kata, Aman balik je dulu. Ni Aman memang tengah marah-marah sangat ni. Mak, Aman takkan marah kalau Seri tak dengar cakap kawan dia tu. Aman tak boleh lah tengok kawan dia gunakan Seri macam tu. Tak macam apa lagi dah. Cuba Aman fikir juga pasal bini pertama Aman tu.
apa ni Mak, libatkan dia. Mak pun tahu kan Arman sayang siapa sekarang ni. Ya, Mak faham. Kita borak lama-lama ni Mak, air tak ada, dahaga pula rasa. Kan Mak cakap Mak penat lah. Mak tak larat Arman minum kat luar je. Yes! I dapat job baru. Luna Lip? Why? Something wrong ke? Oh, tak adalah. Kawan aku ada kerja dekat bawah PR team Luna Lip. So, dia cakap Orchid yang akan collab dengan brand dia. Hello. Korang shoot together ke? Oh, I ingat Okey akan bawa talent baru dia tu. Talent? Staff dia tu? Staff dia tu dah jadi influencer tau sekarang. Tengok ni. Banyak tau dia punya followers. Okey tak cerita kat you? Yang dia buat review dengan Sufian? Tengok. Saya ada komen cakap macam suami isteri betul lagi. Let's go! Yes, okay. Dah ready? Ready. Ready, eh? Sayang, come. Join Daddy buat video. Ini kita main game Make a Word. Ya. So, Nanti Putri kena pilih any word. Okay? Okay. okay, jom. Okay, one more. I rasa you suruh kawan itu menjual je lah. Tak payahlah nak buat video-video macam dia tu influencer pula. Tahulah orang kesian kan tengok kes dia dengan suami dia dulu tu. Sufian buat akaun tu untuk kerja, bukannya peribadi pun. Ya, tapi still. Taklah record video tu ubat kuat tau. I bukan apa. I takut nanti kalau kawan you tu tikam you dari belakang macam mana? Tak adalah. Seri tu kau ambil aku lah. Aku tahu dia takkan buat benda melampau macam tu. Konten pun kan dia dah buat Sufian tu macam suami dia nampak. Tapi pandai juga you ambil kesempatan atas kawan you tu. I ingat you tolak produk lain sebab you nak fokus dekat brand sendiri. Rupanya you boleh pula bagi orang lain promote kan? Kau ingat influencer ni ada banyak masa ke nak buat banyak benda? Nak record satu video pun ambil masa berjam. At least, I tak adalah beria nak buat produk sendiri. And I akan tolak orang yang bayar I lebih rendah. Sorry guys, aku gerak dulu. Okey. Takkanlah kau nak terasa dengan apa Lisa ni cakap. Kau pun tahu mulut dia macam mana kan? Tak adalah, aku tak terasa pun. Aku ada hal, memang betul-betul kena gerak. Sorry tau, gerak dulu. Okay. Aku pun kena gerak. Aku nak rehat. Bye. Ni kenapa balik muka marah ni? I tak suka post video macam tu, Seri. Tak baca ke semua komen? Lah, kalau orang nampak macam suami isteri, maknanya video tu jadi. Klien-klien mesti suka punya. Masalahnya you tu suami I, Seri tu kawan I. I tak netizen cakap apa-apa pasal korang. You tak fikir ke apa kawan-kawan influencer I akan cakap pasal benda ni? Oh. Sekarang ni you nak fikir pasal kawan-kawan influencer you. You tak payah fikir pasal diorang lah. Diorang jealous dengan you, cemburu dengan you. Diorang tak nak tengok you berkembang pun. You influencer tak sama macam diorang. You sekarang ni business woman. Tapi perlu ke? You upload 2 video dengan saya dalam satu hari. Satu video untuk klien, satu video untuk kita. Itu kan kerja dia. Tapi game tu I yang create untuk account I. Kadang-kadang dengan orang yang sama pun bosan lah you. Orang semua nak tengok kelainan. Lagipun video tu untuk brand kita. Sebenarnya boleh je kita live sambil jual produk. Kenapa sekarang tak boleh pula? Tak yakin produk sendiri. Kena ke hard sell sangat sampai selip Putri sekali. Apa masalah you sebenarnya? Apa yang you tak puas hati sangat ni? You tak suka Seri ke? Okey, you yang bawa dia masuk dalam company kita tau. Dia cuma buat kerja je. Selama ni, you keluar pergi jumpa klien lelaki dekat luar sana tu, I tak pernah halang pun kan? Abang! 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 Jom main dengan Adik Seri, Abang. Jomlah. Jom. Tak nak. Abang, jomlah. Abang kenapa? Abang demam. Abang demam? Aunty Seri!
I tak minta lebih pun. I cuma nak luahkan apa yang rasa sebab you tu suami I. Seri tu kawan I. Lagipun Seri tu isteri orang. You sepatutnya tahu lebih tau sebab you daripada keluarga yang beragama. Bukannya I. Tak cerita tempat lu you. Mami! Mami! Ya? Aunty saya panggil. Dia dekat bilik abang. Kenapa? Abang demam. I don't love you anymore. Saif? Saif demam ke? Hei, Saif. Saif? Hei, sakit kat mana? Sayang? Sayang? Aku dah tuam dah badan dia dengan tuala tu. Badan dia dah tak panas dah. Kenapa kau tak beritahu aku yang anak aku sakit? Aku tak tahu kau dah balik. Sayang, jom pergi klinik. Aku rasa baik kau tak payah bawa dia pergi klinik. Badan dia dah tak panas. Nanti mesti doktor bagi dia ubat biasa. Kau pun tahu kan, Saif tak suka makan ubat. Betul? You tahulah anak you ni. Dia bukannya suka ubat pun. Ni, jom. Daddy nak rasa badan Saif macam mana. Mana panas dah. Dah okey dah ni. Aku balik dulu Saif nak aunty. Tak payahlah, Mami kan ada. Aunty kena balik tu. Tak apa, Mami teman Saif, okey? Tak nak. Saif nak aunty Seri. Ya. Seri, Aunty temankan. Tak apalah, ikutkan je lah apa dia nak. takkan kau tidur kat sini lagi? Aku boleh je teman Saif. Kejap lagi aku boleh call mak aku. Seri, kau tak perlu. Okey. Aku tak kisah pun. Mungkin Saif ni tahu mami dia penat kerja kan? Dia tak nak susahkan mami dia. Pandai kau didik anak kau, okey? Kecil-kecil pun dah pandai memahami. Putri, jom. Kita keluar. Kita tak payahlah kacau abang. Berani diorang ni kan. Berani diorang ni nak ugut aku. Apa? Diorang ingat aku ni siapa? Senang-senang nak pijak-pijak aku. Alamak. Hello, sayang. Hello, Abang. Abang kat mana tu? Abang masih lagi outstation lah. Banyak kerja abang kena settle ni. Sayang macam mana? Sihat? Anak-anak semua macam mana? Okey ke? Okey je. Abang janganlah risau pasal kita orang. Mama dengan Papa kan ada kat sini. Abang tu yang ada risau. Itulah. Ni sayang. Abang ada nak minta tolong sikit boleh tak? Apa tu, bang? Alia boleh tak Alia transfer duit kat abang? Nanti projek dah siap, nanti abang transfer balik ke Alia. Abang janji. Abang ni tak perlu pelanggan pun. Abang kan dah buat macam-macam untuk Mama dengan Papa. Okey, kejap lagi. Ada transfer ya? Okey lah, terima kasih banyak-banyak Bye sayang. Mak, Seri tak balik tau malam ni. Saif demam. Seri teman dia. Saif tu tak ada mak bapak ke Seri? Kenapa kamu pula nak kena jaga dia? Kamu bukannya pengasuh. Seri tahu, Mak. Tapi Saif sendiri yang minta Seri teman dia. Seri tak sampai hati pula nak balik. Lagipun Seri nak balas budi Sufian balik sebab dah teman Mak pergi hospital hari tu. Okeylah kalau macam tu. Kamu elok-elok kat sana Mak kat sini okey je. Mak betul ke ni? Kalau Mak tak okey tak apa. Kejap lagi Seri balik tapi macam lewat sikit lah. Okeylah Seri. Mak pun okey je kat sini. Kamu temanlah Saif malam ni ya. Mak ni pun dah nak tidur dah ni. Okeylah. Elok-elok Mak. Seri balik esok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tidur. Tukarlah.
Tak selesa dengan projek ni. Thank you. Dah bantu mak kau ke? Dah. Kau okey tak ni? Okey. Kau tengah ada masalah kan? Tak adalah, masalah sikit je. Okey. Aku tahu benda tu bukan benda kecil. Kau tak nak cerita kat aku ke? Macam ni dulu? Nah, kopi. Sepatutnya aku yang buat kopi untuk kau. Tak apalah. Kau okey ke minum kopi malam ni? Aku minta maaf tau susahkan kau pasal Saif. Tak apalah. Kau kan dah anggap aku macam family. Anak kau tu, aku dah anggap macam anak aku tau. Kalau aku tak gugur lah. Isteri aku tak ada niat. Tak apa. Kau gaduh dengan Sufian Pasal video aku dengan dia ke? Tak. Aku tak dengar apa-apa. Aku teka je. Aku tak marah kau. Aku cuma marah Sufian tu. Dia tu sepatutnya lebih tahu. Kau bayangkan kalau Arman gunakan ni untuk kenakan kau balik macam mana? Mungkin kalau aku tolak, benda takkan jadi macam ni. Tak, bukan salah kau. Kau jangan rasa bersalah pula. Aku marah betul dekat Sufian. Kau bayang, bulan ni je, dia dah penuhkan jadual aku. Aku tak sempat balik rumah jumpa anak-anak. Macam sengaja je. Mungkin sebab dia tak nak kau ada kat rumah. Sebab dia tahu kalau kau ada kat rumah, mesti korang gaduh kan? Tak, tapi ni andaian aku je. Dah lah, kau janganlah marah Sufian. Kalau kau nak, aku boleh cakap dengan dia. Tak apa. Nanti kan dia ingat aku ni mengadu kat kau pula. By the way, thanks. Dengan apa yang aku nak cakap, aku rasa lega sikit. Aku akan sentiasa ada dengan kau. Dah lah, janganlah sedih. Senyumlah. Stres sikit. Mami. Nanti abang sihat kan? Abang cuma demam biasa je. Nanti dia sihatlah. Putri nak teman abang. Tapi kenapa Mami tak kasih? Mami bukan tak kasih. Mami tak nak nanti sekarang Putri jangkit. Kalau jangkit depan nanti macam mana? Tapi Putri sayang abang. Kalau sayang, ada banyak lagi cara. Salah satunya, jangan melawan cakap abang. Jangan gaduh. Tapi selalunya abang yang suka marah Putri. Abang marah sebab dia sayang. Macam Daddy marah Mami. Ya. Kalau Mami ada buat salah, Daddy akan tegur Mami. Kalau abang buat salah, Daddy tegur abang. Kalau Putri pula buat salah, abang akan tegur Putri. Kita kan family. Jadi siapa-siapa buat salah, kita kena tegur antara satu sama lain. Barulah family kita bahagia. Macam orang komen dalam media sosial. Ya. Ada kawan Putri tu, dia cemburu sebab Mami dia tak famous macam Mami. Tak adalah. Mami tak famous pun. Itu semua kerja Mami je. Bila Mami balik rumah, Mami tetap seorang mak. Seorang isteri. Dah. Putri tidur, okey sayang? Good night. Love you. I love you too. I don't love you anymore.
Dah kebadah demam dia. Aku ada buatkan breakfast. Soal alang tu aku buatkan video untuk kau post nanti. Sri, kau tak payah susah. Aku pula bersalah. Yelah, aku tidur malam, kau bangun, terjaga. Alah, tak susah pun. Lagipun kerja kau depan kamera. Kau kena cukup rehat. Semalam aku tak boleh tidur. So, daripada baring je, baik aku buatkan breakfast. So, nanti bila Saif dah bangun, dia boleh makan. Aunty Sari. Dah bangun dah hero aunty ni. Dah okey ke demam? Aunty ada buatkan breakfast. Bubur. Nak makan tak? Wow, tengoklah. Banyaknya view live kita tadi. Banyak. Tapi kenapa filter muka I buruk sangat ni? I rasa ni mungkin sebab lighting. Taklah, mana ada. So, macam ni sekarang? Nak lepak kat tempat biasa ke? Okay. Ni kan ya? You pun dekat sini? I tak nampak pun kat dalam tadi. I ada je mingle round. You got a minute? Ada hal penting nak discuss dengan you. Yes. Kita orang pun nak pergi kafe. So, bolehlah sekali. Jom. Aku kena balik. Oh, same here. I'm so tired and lapar gila. Actually, I nak cakap dengan Orchid seorang je. Because this is work related. Oh, I see. Oh, I pun baru teringat yang I ada produk nak review. Yelah kan, banyak set klien. Oh. Jom. Aku pergi dulu eh. Okey, jaga tau. Okey, bye. Lambat you balik hari ni? Habis event tadi, I pergi kopi-kopi dengan Mikael. Mikael lagi? Ya. I terjumpa dekat event. Lepas tu dia ajak I kopi-kopi untuk bincang pasal kempen baru. Kenapa you keluar dengan dia tak ajak I? Ada apa-apa ke sembunyi kat I? Apa benda lagi yang you nak tuduh I ni, okay? I tak tuduh you, tapi I tanya you kan. Kenapa Mikael cerita apa kat you? Bukan Mikael seorang yang cerita, ramai yang cerita. Cuma I tak faham. You tolak semua offer klien dekat I, lepas tu tarik dekat you. Apa niat you sebenarnya? Tak apalah. Daripada job tu terlepas dekat tangan orang lain, salahnya I yang buat. Lagipun, I nak kena jaga hati-hati klien I. Okay? Bukan satu, dua tapi banyak. Takkan tak satu pun yang boleh buat? You... Sekarang ni, your priority is our brand, okay? I dah cerita kat you kan yang I akan keluarkan macam-macam produk untuk kita. Lagipun sekarang ni klien susah nak bayar harga you. You tamak saya kenapa? I tak tamak pun lah. I gunakan peluang yang ada. Peluang macam mana you buat akonseri? I buat semua benda ni bukan untuk I seorang. Untuk kita sama-sama. Okay? Mikael offer I jadi duta untuk company dia. Dan I dah setuju. Tak pernah-pernah you carikan duta untuk brand kita. Tiba-tiba je beria ni. Apa salahnya? Bisnes ni kan kena ikut trend. Tapi you mana ada kenal influencer-influencer semua tu? I kenal lah, Ma. Cuma kadang-kadang nama dia je, I tak ingat. Orchid ni pula, dia ada bagi produk dia dekat kita and produk dia tengah lead market. That's why I choose her. Ya ke? Bukan sebab lain? Ma, I bagi tahu you ni bukan untuk you pelik I tau. Dia tu dah kahwin, dah ada anak 2 orang dah. Ya, tapi ingat. Brand tu penting untuk kita tau. Dah lama kita bawa produk dia. Ni, Mama nak ingatkan. Jangan ganggu rumah tangga orang. Kalau Mama tahu you ganggu juga rumah tangga orang, siap you. Tapi tak tahulah kan. Kalau lepas ni dia jadi janda pula. You jangan buat hal. Sampai mati pun I takkan terima janda tau. You tak nak terkena.
Awak memang tak pernah buat saya rasa tak kagum dengan awak. Patutlah awak famous betul kat college ni. Thank you. I take that as a compliment. Tapi jangan aktif sangat. Lambat pula nanti kahwin. Sorry, awak jangan salah faham. Saya cakap macam tu sebab saya tengok awak ni jenis yang tak suka kena kongkong. Bingo. Saya memang tak suka kena kongkong. Tengoklah nanti lepas habis belajar, saya cari kerja sendiri ke ataupun jaga family. Malas lah nak fikir pasal kahwin. Saya tak kahwin pun tak apa. Saya okey je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau jumpa isteri aku tadi? Yes. Kenapa? Kan aku dah cakap dekat engkau sebelum ni. Kalau kau nak jumpa dia, kau bagi tahu aku dulu. Jangan suka-suka macam ni. Look, Sofia, I rasa you dah salah faham ni. I jumpa Orchid bukan sebab urus Salib meet you. Sekarang ni dia isteri aku. Dalam hal kerja, aku manager dia. Jadi apa-apa urusan dengan aku je. Okay. I minta maaf. I faham you manager dia. Cumanya, untuk benda ni, I kena jumpa dengan Orchid dulu. And I dah minta brand tu untuk jumpa you juga untuk discuss. Engkau kena tahu boundaries. Aku yakinlah engkau faham profesionalism kerja macam mana. Of course. I faham. Lagi sekali, I mengaku salah, I minta maaf. Mikael, aku tak nak dengarlah minta maaf daripada engkau. Sekarang ni, aku nak cakap dekat engkau yang engkau kena tahu perbuatan kau ni salah. Jangan disebabkan Orchid setuju untuk jadi duta company engkau. Aku pun akan setuju. Okay, Sofia. I bukan nak overstep ke apa. I cuma nak make sure yang projek ni berjalan lancar tu je. And kalau you nak join next meeting, I akan bagi tahu Amirah untuk inform you juga nanti. Okey. Lepas ni pastikan jangan bypass aku. Okay. Copy that. Sure ke ni kau tak balik rumah? Kau jangan stres macam ni. Tak suka hati ni. Aku dah agak dah. Arman tu memang saja nak menyusahkan aku. Dah lah, kau tak payah fikir pasal dia. Kan mahkamah dah cakap kau dia tak datang. Nanti dia akan keluarkan kau ditangkap. Okeylah tu. Tapi semua tu duit lagi lah, Orchid. Seri, aku cakap banyak kali dah dengan kau. Janganlah fikir pasal duit. Tak apa, aku handle. Aku sekarang nak tolong kau. Bebas daripada mamat tak guna tu je. Itu yang kau nak kan? Dan dah lah, janganlah macam ni. Alah, kau senyumlah sikit. Aku kan ada. Dah lah. Jangan fikir sangat. Thank you. Welcome. Sayang, saya dah balik. Kau buat apa kat sini, ya? Kan sayang nak sangat jumpa abang. Abang datang lah. Aku dah agak dah. Kau ni memang pengecut, kan? Dengan aku je kau berani. Kalau kau betul-betul berani, asal kau tak datang mahkamah tadi? Sayang, ni kan abang dah datang dah ni. Jom sayang ikut abang balik. Abang tahu sayang rindu abang. Cukuplah, Arman. Mahkamah pun dah ada bukti yang kau dah lafaz talak kat aku. Boleh tak? Kau tak payah nak simpan aku lagi. Pergi balik dekat bini pertama kau lah. Lepas dah, lepas. Kau yang paksa aku, betul tak? Arman. Mak, apa ni, Mak? Mak tolong cakap dekat anak Mak boleh tak? Suruh dia ikut Arman balik boleh tak? Tu, pasal urusan mahkamah tu, suruh je dia cancel. Apa benda ni, Mak? Tak! Kau kena ceraikan dia juga. Mak ni apa ni? Mak mesti dapat duit daripada orang kan? Cukuplah, Arman. Cukuplah kau dah seksa anak aku ni. Seksa? Aku seksa anak kau? Sebenarnya korang dua orang yang seksa hidup aku selama ni tau. Kalau betul, asal kau tak datang mahkamah tadi?
Lepaskan dia, kalau tidak aku report polis. Mak. Sejak bila Mak jadi macam ni, ya? Arman ni bagi macam-macam dekat Mak, bagi dekat Seri. Ini kebalasan ni, Mak. Sudahlah kau seksa anak aku. Aku pun tak pernah pukul dia, tahu tak? Sebab tak pernah pukul lah dia jadi macam ni, Mak. Sekarang ni biar aku ajar dia jadi isteri yang taat sikit. Bukan macam kau. Perangai kau tu, sebab tu laki kau tinggalkan kau. Kau hajar kau lah, Arman. Dah, pergi balik. Kau jangan kacau Seri lagi. Kami pun tak akan balik pergi rumah kau tu dah. Kau dengar sini baik-baik. Aku tak akan jejak mahkamah tu. Aku sumpah. Apa? Kau ingat kau boleh cerai dengan aku? Kau akan hidup bahagia lepas ni. Jangan haraplah. Aku yang bela kau. Aku yang bela kau lah. Kau nak apa lagi? Kau nak apa lagi? Apa lagi yang kau nak? Apa lagi yang kau nak? Aku dah bagi semua dah. Hidup aku. Duit. Apa lagi yang kau nak? Kau nak apa lagi? Okey semua? Okay, so far so good lah. Okey, apa-apa beritahu Okey, bye. Boleh kita bincang sekejap?